Ni bila kita check red yellow, kita letak red dengan yellow. Jadi mesti dapat bacaan 400 antara tu lah. Okay, line, neutral, heading. Untuk single phase, okay, kita select pada voltage. Okay, yang AC. Okay, untuk kita check live plus neutral, live dengan earth, neutral dengan earth. Okay. Jadi maknanya kita akan dapat bacaan ni lah, benda live dengan neutral. Okay, live dengan earth, itu neutral dengan earth. Dia akan dapat bacaan tu lah. Okay, kalau untuk 3 phase, okay, red, yellow saya buat hijau kan. Yellow, okay, blue. Lepas tu neutral. Lepas tu earth. Okay, kita nak check bacaan. Okay, red, yellow, blue plus yellow, blue, red. Okay, red, yellow, blue plus neutral. Okay, tu red, yellow, blue plus earth. Lepas tu neutral plus earth. Saya guna 3 phase. Saya guna 3 phase. Okay, jadi yang bacaan mana yang nak dapat antara 400 tu kan? 400 volt minus 6 dengan 10 plus 10 kan? Persen tu. Maknanya bila kita check red, yellow, kita letak red dengan yellow. Jadi mesti dapat bacaan 400 antara tu lah. Oh, okay. Live kan? Live betul. Lepas tu yellow, blue mesti dapat bacaan tu juga. Okay, lepas tu blue dengan red. Okay, blue dengan red. Oh, tak perlu ukur kan? Oh, dia nak dapat itu kan? Dia akan dapat voltage yang 400 tu lah. Kalau yang ni single phase je, nampak tak? Red, okay, neutral, yellow, neutral. Dia akan 230 range, 230 range. Yang ni pun sama kat single phase juga. Cuma dia banyak sebab nampak mana sebab dia 3 tak yellow. So, masa bila kita nak pakai 400 volt tu? Ni masa ada 3 phase punya incoming ni. Maksudnya dekat equipment ke ataupun kita punya plug dekat mana? Equipment dia hantar single phase je. Equipment dia hantar single phase je. Yang dekat DB ni kita nak check 3 phase lah. Dengan dekat meter tu. Kalau perlu check meter. Kalau dia tak dapat range tu kena dengan TMB lah. Tak dapat range tu kau TMB 15454. Kena check lagi. Kau sama. Yang single phase dekat 3 phase kan? Bacaan dia berapa?